Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari kita akan buat amali 2, iaitu pembinaan pemodelan parametrik MEP untuk plumbing bagi air bersih dan air kumbahan. Air bersih kita akan guna sistem CWS dan air kumbahan kita akan guna sistem SPS. CWS ialah cold water system dan SPS ialah sanitary plumbing system. Ini punya rajah. Akan ada 2 tandas. Ini pandangan sisi. Komponen yang ada dalam ni ialah water closet, sinki, floor drain, water tap dan water tank serta inspection chamber. So, semua komponen tu ada disediakan di dalam folder yang dibekalkan, dan juga akan ada pipe fitting lah. Ini pipe fitting yang kita nak guna. Okey, so pertama sekali buka file projek baru. Okey, browse, tekan new, lepas tu browse project. Ini new project. So browse, so ambil dalam English, kita ambil mechanical default metric. Open. Okey, mechanical default metric.rte. Kita pilih project, tekan OK. Yang ni yang default diberi, iaitu akan ada dua tab, iaitu mechanical dengan plumbing. Kita akan ubah sesuai project browser ni. Pertama sekali kita perlu, ini dia punya floor plan, one mat. Yang ni akan diubah sesuai. Pertama sekali kita perlu insert link Revit model arkitek yang kita dah ada. So ini model arkitek, open. Pastikan yang ini auto internal origin to internal origin lah, open. Ini dia punya floor plan untuk link Revit model arkitek. Ini kalau kita tengok dalam bentuk 3D, nampak macam ni lah. Ini ialah link file. So kita perlu copy dia punya grid dan juga level lah daripada link arkitek link model tersebut lah. Okay, nak copy grid, pergi pada collaborate, copy monitor, select link. So gerakkan mouse sampai kena pada link, dia akan keluar highlight biru, select sekali. Lepas tu dekat option kita tukar grid, prefix dia kita buat besar PL dash untuk plumbing lah. So, yang ni akan ubah sesuai nombor-nombor grid ni ada kat depan dia PL dash lah, untuk bezakan dengan grid arkitek. Okay, tekan OK, tekan copy, pastikan select multiple sebab kita nak select semua grid yang ada. Select all, filter. Lepas tu kita pilih grid sahaja, check none, pilih grid sahaja, grid ada 8, tekan OK. Sudah select grid sahaja, tekan finish kecil. Ok, sudah menjadi. Pastikan kita pin supaya dia tak bergerak. Lepas tu finish besar. Ok, so grid dah ada. Kalau saya tutup link, tekan VG, dia keluar visibility graphic VG. Lepas tu klik pada Revit link, antik dia punya link. So ada dah ada grid yang baru kita copy dia lah. So ni yang copy monitor, tanda copy monitor. So buka balik untuk panduan. Ok, sekarang kita nak copy level. Pergi pada elevation, mana sahaja, east mat.
Okay, kita ada dalam ni ada 4 lah, 2 daripada original dan 2 lagi daripada link lah. Kita nak copy yang link. So kita pergi pada macam tadi juga, copy monitor, collaborate, copy monitor, select link, serahkan sampai jumpa link tadi, highlight macam ni, klik sekali. Sama juga untuk level ni pun saya nak ubah dia punya prefix dia, saya letak TL juga, TL dash, tekan OK, pergi pada copy, ambil select multiple, select all, filter, kita ambil grid sahaja, kita ambil level sahaja. So level ada 2 lah daripada link tu, level 1 dan level 2. Tekan OK, lepas tu finish kecil, dan finish besar. So yang ni yang baru kita copy lah. So dia tak ada lagi dalam project browser, dia hanya pada lukisan. So kalau saya tutup link Revit, sudah ada 2 yang original daripada template, 2 yang baru kita copy monitor tadi lah. So yang ni tak pakai, nanti kita akan buang. Yang ni kita nak guna. So buka balik, tekan VG, antik link architect, buka balik, dia ada lah. Ok, sekarang proses seterusnya ialah kita nak buat senarai view dalam project browser lah, iaitu untuk CWS dan SPS. CWS Cold Water System, SPS Sanitary Plumbing System. Cold Water System akan ada floor plan, akan ada ceiling plan, akan ada 3D, akan ada elevation. Sama juga untuk sanitary, semua ada 4 jenis lah. So, pergi pada, sekarang kita nak pergi pada masukkan yang ni. So beza simbol ni, warna biru ni tak ada dalam project browser, yang warna hitam ni tak ada dalam project browser, warna biru dah ada lah. Kita nak masukkan warna hitam ni supaya jadi biru dalam ni lah. So pergi pada view, pergi pada plan view, ambil floor plan. Kita akan buat 2 kali, 1 kali untuk floor plan, 1 kali untuk reflected ceiling plan. So floor plan, so yang ni yang kita nak copy, kita akan select dua-dua, lepas tu kita kena buat edit sikit template dia, template untuk floor plan. Dan sekarang ni dia pakai template mechanical plan. So kita nak guna template baru, kita buat duplicate, kita buat Cold Water System plan. Ni plan, floor plan lah maksudnya. Okay, so ni dia punya tu. So kita ubah sikit dia punya ni. So dekat sini view scale, antik, detail level ni ubah jadi fine. Yang ni antik, yang detail level tak yang antik, yang lain semuanya antik. Sampailah ke itu view range, tak perlu antik. Okey, lepas tu dekat disiplin ni kita pilih plumbing, model plumbing. Lepas tu subdisiplin, subdisiplin akan duduk bawah disiplin lah. Yang ni kita buat, kena type Cold Water System, type dia punya subdisiplin. So yang ni kena enter, baru dia lekat dekat situ lah, enter, barulah dia ada. Asal tak ada, ada ni je. Okay, lepas tu tekan OK. Dia sudah jadi template ni, tekan OK, tekan OK. So dah ada ni yang baru buat ni. Ni dah ada floor plan yang ini.
Sekarang kita nak buat bawah dia ada ceiling plan. Bawah plumbing, atas ni tak guna lagi. Bawah plumbing cool water system akan ada ceiling plan. So pergi sekali lagi plan view, reflected ceiling plan. So ambil lagi yang ni, sama juga dua, sama juga edit dia punya template. Kita tak ada, jadi kita ambil sini plumbing ceiling, kita duplicate, kita buat sama macam tadi, cool water system ceiling plan. Tadi plan saja, ini ceiling. Ceiling, saya buat je lah ceiling je, tekan ok. So ada yang sini cool water system. So macam tadi, edit yang sama macam tadi, yang ini buat fine terus supaya dia tak berubah. So yang ini kita tekan ok sampai situ, sampai situ, tekan ok, tekan ok, tekan ok. So dia ada, oh silap, sekali lagi, dia punya ni, okay, Ctrl Z, undo, dia keluar di tempat yang salah kat sini tadi. Dia keluar kat sini. So kita mulakan balik, salah tadi. Okay, Ctrl Z. Yang ini tadi sampai sini kan. So yang ni kita nak buat yang baru tadi, plan, reflect ceiling plan. So select 2, edit tab, so mula balik yang tadi. So yang ini duplicate, cool water system ceiling. Ok, satu antik macam tadi. Yang ni buat fine, daripada underlay ni sampai ke atas antik, macam tadi lah. Okay, detail level tak payah antik, tekan lepas tu disiplin plumbing, sub disiplin, kita ambil yang ini juga lah, cool water system, dia duduk bawah dia. Tekan ok, tekan ok, tekan ok. So dia tu ada keluar sini yang baru ni. Ni untuk ceiling. Sekarang kita nak ambil 3D dengan elevation. So boleh ambil daripada sini lah, SVAC. Kalau nak pindah dia, kita select, tekan control, select, tekan control lah kat keyboard, select, tekan 5 benda ni, kita select, tekan control, jangan lepas. Lepas tu kita ubah dekat sini, disiplin, kita buat plumbing, sub disiplin ni kita buat cool water system. So tekan apply, so dia akan turun ke bawah ni lah. So sekarang yang ni dah ada, cuma kita perlu rename dia supaya kita tahu view floor plan ni dalam bentuk CWS. Yang ni pun sama. So yang ni tekan yes, dia kata nak ubah untuk sini sekali, tekan ubah. Yang ni pun sama, CWS, supaya kita tahu kita ok, tekan yes. So ini ok, 3D pun sama, 3D at 3D CWS, enter. Yang ni pun sama, update CWS, ini pun CWS, ini pun rename CWS, ok. So dah rename. So kita dah ada satu set untuk cool water system, iaitu air bersih. Ok, sekarang kita nak buat untuk sanitary plumbing system. So sama juga, dia akan duduk bawah yang inilah.
So yang ini tak guna dah, SBSC ni dia punya ceiling dengan floor plan ni tak guna. So kita klik, kita delete dia. 1, 2, ni pun 1, 2. So hilang, tinggal plumbing je. Okay, yang ni biarkan dulu, nanti nak guna untuk kita nak ambil yang ni 3D dengan elevation ni. Okay, seterusnya kita nak buat untuk SPS sanitary plumbing system. So yang sama, benda yang sama, kita kena create dia punya floor plan untuk sanitary. Klik floor plan. So tak ada yang dapat pilih untuk level, ambil yang ini. Nanti dia akan keluar yang ini, so kita ambil yang ini. So kita akan duplicate daripada dua ni. So edit type. So sama juga kena buat template dia sendiri. So kita copy je lah daripada core water system plan ni, kita duplicate. Kita buat sanitary plumbing system. Okey, so yang lain tak perlu ubah apa-apa sebab dia sama je. Cuma dekat sini kena buat yang baru, tambah yang baru lah subdisiplin dia, iaitu sanitary plumbing system. Sesama kita kena type dan enter, barulah dia muncul di dalam ni. So disiplin plumbing, sanitary plumbing system, subdisiplin. Tekan OK, sudah ada template dia, tekan OK. So tekan OK, so dia keluar yang baru ni. Ni baru ada ni, dua ni baru ada. So sebab apa ada satu, sebab dia duplicate daripada yang atas ni lah, floor plan atas ni. Kita duplicate. Okey, sekarang kita record lah. So seterusnya kita nak buat ceiling plan. Macam tadi, kita cek ceiling plan. So nanti keluarkan dua ni, edit type. So yang ini dah ada cold water system ceiling, kita duplicate dia. Kita buat sanitary plumbing system ceiling. Tekan OK. So yang ini sama yang tadi, cuma kat sini kita kena tukar pergi sanitary lah, disiplin dia plumbing. So tekan OK. Kita tukar template sanitary, tekan OK, tekan OK. So dah ada ceiling. So yang ni kena ada 3D dengan elevation lah. So kita boleh ambil daripada yang ni, plumbing yang original ni. Kita select tadi, tekan control, select, tekan control 5 ni. Ni atas ni dah OK. Select yang itu, tukar di sini, ambil apa, sanitary. Jadi akan turun ke bawah ni. So untuk plumbing yang original, daripada original template ni, yang ni kita boleh delete lah. Delete 1, delete 2. So dia tinggal macam tu. So ada plumbing, ada water system, ada sanitary. Setiap satu tu ada 4 view lah. Floor plan, ceiling plan, 3D dan elevation. So kita kena rename juga yang ni, buat SPS sebab dia bawah SPS. SPS, yang ni pun kena rename SPS. Ceiling plan pun rename SPS. SPS 3D pun sama, 3D SPS. Elevation pun sama, kena rename supaya kita tahu dia tak tertukar lah. Okay, so kita dah ada 2 set view dalam project browser, sanitary dan cold water system.
So bila dah siap copy, dah siap buat masukkan dalam browser ni, automatic dia keluar yang ni lah. Dia akan keluar yang mana paling hujung. Okay, ini original. Sekarang yang ni jadi hitam lah. Yang original ni hitam sebab tak ada dalam ni. Yang ni yang biru ni, yang kita punya tadi, ada dalam ni lah. Okay, so sekarang ini original, ini yang kita baru masukkan dalam ni. Saya nampak macam tu lah. Yang ini, yang hitam ni original dia. So yang ni boleh kita sembunyikan. Select dari kanan ke kiri macam ni. Select hide in view element. So dia tak nampak lah, tinggal yang ini sahaja. Okay, so kalau tengok nampak macam tu lah. Katanya jadi ada link arkitek model. Sekarang kita nak buat untuk cold water system dulu. Cold water system, so ni view 3D CWS. So nak buat dia, kita kena buka floor plan level 1. Yang ni. So dekat sini kena buat plumbing lah. Akan ada komponen plumbing fixtures, iaitu tandas, sinki, floor drain dan pili. Kita cuba setting kedudukan dia lah. Ok, so pertama sekali kita kena ubah view range ni. Tadi kena edit lah. Kalau kita nak hidupkan dia, kita kena manage pada template tadi. Caranya ialah pergi pada view ni, view tab, kat sini ada view template. So manage view template. Manage view template, kita cari yang mana ada berkaitan dengan kita tadi. Yang ini satu, cold water system ceiling. Kita untick view range. Cold water system plan pun kita untick view range. Lepas tu sanitary tadi, sanitary plumbing system. Oh yang ni lupa kena ada plan lah di belakang dia. Kita rename je lah plan, sebab dia very seragam sikit. Plan, rename je. Jadi ada. Yang ni pertama, untick view range. Yang ni dari plumbing system ceiling pun untick view range. Barulah kita boleh ubah dekat view range nanti. So tekan OK. Automatic dia hidup lah untuk template CWS plan dia. Yang ni kita nak edit supaya kita nampak di atas. Yang ni kenapa dia kena plan. Di sini untuk piring top. So yang ini kita akan perlu ambil. Saya buka yang ini, floor plan level 1 CWS. Lepas tu edit ni. Di sini kita ambil associate level 1 CWS. Baru kita boleh ubah sini. Ini kita buat 3,500. Okay. Kita akan nampak view ke atas lah. View atas ceiling boleh tengok lah. 3,500. So apa perlu buat ialah kita letak komponen dulu. Letak komponen, kita kena masukkan dulu family yang ada. Load family, cari folder yang tadi, iaitu yang ni, titik kuantan plumbing library. Kita perlu masukkan semua ni lah. Ada 6 item. Masukkan, select semua, tekan open. Masukkan dalam projek ni.
Okey, sudah masuk. Kita letakkan dulu tandas. Kita pergi pada sistem, pergi pada plumbing features. Ni ada. Dalam ni ada tandas ni, water closet. Ini kita baru masuk sebenarnya. Letak tandas dulu, water closet. Ingat tadi kita punya tandas lantai untuk tandas ni dia ada drop 50, jadi kita kena letak negatif 50. Kalau tak buat drop, tak payah letak negatif 50. Untuk model saya ada letak negatif 50. Tandas ni turun sikit, so kita letak rapat kat situ. Terpulang mana-mana nak letak, saya letak sini satu. Lepas tu kita letak sini. So nak rotate dia, tekan space bar. So dia akan rotate, tekan space bar. So letak di sini. Yang ini adjust sikit lah, bagi tepi supaya tak lindung dengan pandangan pintu ni lah. Ok, so negatif 50. Lepas tu kita letak sinki. Sinki pun sama, plumbing feature juga. Cari sinki, sink yang ini tengok default dia. Sink biasanya 700 lah dia punya level, elevation from level 1 tu 700. So tekan space bar untuk rotate. Saya ni saya letak kat sini, kat plaster lah. Ok, satu kat situ. Tekan space bar, satu lagi letak kat sini. Pas pintu, ok lah. Ok, satu situ. Ok, so kita tengok dalam ni. Betul lah. Tinggi macam tu lah. Saya nampak tinggi macam tu. Ok, so sekarang kita nak letak floor drain. Pergi pada sistem, pergi pada plumbing features, cari floor drain. Ni floor drain ni sama juga, kena letak negatif 50 sebab dia duduk di tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab view ni terhalang, dia hanya sampai level 1. Jadi kita kena tukar view range dulu, bahagian bawah. Tadi kita hanya tukar bahagian atas ni kan. Kita tukar bahagian bawah, kita buat negatif 100 lah, bawah sikit daripada lantai tandas, negatif 100. Kita tekan ok. So masukkan balik floor drain. So yang automatic dia nampak sebab dia dah lebih daripada view. Kita dah boleh tengok ke bawah lah. So yang ini kita nak letak di mana ni? Tengok dalam soalan. Oh, dia letak di sini. Sini ke sini. Pulang lah. Masing-masing dia letak. Saya letak di, saya nak letak di sini lah. Saya nak letak di sini. Satu. Lepas tu yang ini saya letak di sini. Ok. So tengok 3D macam mana. Saya dekat bawah. Ini dia punya floor drain tadi sama dengan lantai lah, sama dengan arasnya. So, sekarang kita nak letak wall tab PDI. PDI biasanya dalam 450 lah, 450 daripada lantai level 1. So yang ini kat sini, yang ini saya letak di sini lah, 450. Letak kat sini supaya dia senang kita nak basuh. Sini satu, lepas tu
ulang letak di mana. Cuma kita kena check label dia. Kalau ikutkan yang ni, dia duduk bawah atas lantai. Jadi yang ini kita kena select dua ni kat 3D tadi, cari dua, pilih, select, tekan control 2, dah select 2, ubah 450. Saya lupa nak ubah tadi, so dia dah naik ke atas lah. Tinggi sangat 450. Kita buat 350. ok, level tu ok lah, sama tinggi dengan kata pun buat 400. ok, 400 tapi lebih lah. ok, so semua dah ada kat sini. Sekarang kita nak letak tangki. Ni komponen tangki air. Pergi pada sistem, pergi pada plumbing fixtures, so, ambil 50 gallon water tank. Okay, yang ini kita letak kat level 2. Level 2 atas batai lah. Jadi ni tak nampak. Kalau tak nampak, kita buka level 2 floor plan. Ni level 2 floor plan. Dan kita ubah sikit. Bawah ni kita buat underlay. Kita tukar PL level 1 supaya kita nampak yang inilah. Kita nampak yang ini. Lepas tu kita pergi balik pada sistem. Ataupun tak nak buat yang ni pun tak apa. Yang ni kita ubah bagi nampak. Kita ubah view range. Sini kita buat 3500 juga. Dekat tab plane ni tekan ok supaya kita nampak ke atas. Jadi kita boleh masukkan 150 gallon tadi. So yang ini kita kena tengok lah. Saya letak kat sini lah, center butter ni, segi 3 center butter lah. Atas butter level 2. ok, so pastikan yang belah sini ni 50 mm, belah sini 32 mm. So sini air masuk, sini air keluar. Ataupun kita nak buat bolehlah macam tu. Kita buat macam tu. Cuba tengok dalam 3D, dia nampak macam ni. Sudah ada tangki ke atas. So saya ubah yang ni jadi fine, yang ini jadi consistent color. So nampak sikit bentuk dia. So ini dalam bangunan kita lah. Lepas tak bumbung? So lepas lah bumbungnya dia. Ok, lepas. Jadi sekarang kita kena buat dia punya sambungan lah. Pertama yang ni untuk CWS. So pertama sekali kita kena insert pipe fitting. Ni ada pipe fitting. So masukkan semua je. Masukkan semua. Open. Semua open. Ok, dia masuk. Semua yang ada lah. Dah ada ni. Kalau kita tengok kat sistem, pergi dekat pipe fitting ni, so ada yang ada ni, shadow 40 ni semua yang baru lah. Shadow 40 yang baru. So yang ini kita kena duplicate lah. Kita pun tak nak duplicate pun tak apa, kita pakai yang standard pun ok lah. Yang penting dia punya tu sama je. ok, sekarang kita nak buat pipe dia. ok, nak buat pipe, tekan escape 2 kali biar command clear. Ni dalam level 1 CWS. Yang ni kalau saya tukar ni, kita nampak macam ni lah. Change color. Kita pergi pada sistem, pergi pada pipe. Ok, ni ada pipe standard. Standard ni saya nak tukar dia jadi
cold water system. Tekan C. Cold water, tukar domestic cold water. Kita boleh ambil sistem type dia ke domestic cold water. Kita tekan apply, pilih standard, tukar sistem type dulu. Daripada standard ni kita edit type. Edit type, kita duplicate, kita buat dua pipe. Yang pertama HDPE. Okey. Sekali lagi duplicate, kita buat polystyrene. Ini pipe besi lah, tadi pipe plastik. Okey, so ini dua-dua pipe ni untuk cold water system, air bersih. So tekan OK, pastikan kita draw dulu contoh sikit. Kalau tak draw, apa yang kita duplicate ni tak jadi. So ini draw supaya dia keluar macam ni lah. So ini untuk dummy je. So ini boleh delete. Sekarang kita dah ada pipe, kita dah ada 3 ni. 3 ni. Okey. Sekarang kita buat dulu polystyrene. Pilih polystyrene, iaitu air bersih. Pipe daripada jabatan bekalan air, daripada masuk ke meter, daripada meter masuk ke tangki. So kita kena buat model dia lah. Tapi sebelum tu kena edit dia punya routing preference supaya barang bentuk sambungan, corner ke, T ke, elbow ke, dia automatik dia jadilah. Pertama sekali kita pilih yang ini. Segment ni kita ambil, kat segment kita ambil steel carbon shadow 40. Lepas tu yang ini elbow kita ambil ni, ada standard ni, PVC shadow 40. Nanti tak ada, cari je yang mana ada, ambil dia empty. Setiap ni kita check. Ini ada, ambil dia. Cross transition pun ada, shadow 40, ambil dia. Lepas tu union ambil juga, flash ada, tak payah. Cap ada, so kita ambil M cap lah, M cap PVC shadow 40. Okey, itu je. Kita tekan OK. Lepas tu tekan OK. So dah boleh buat model. Sekarang dia punya ni sistem ialah domestic cold water. Lepas tu diameter kita nak guna, kita biasanya 50 lah, sebab tangki kita masuk tu 50 kan. So pilih 50. Kita nak buat dari sini, kita buat okey, sebelum tu kita edit dulu view range supaya nampak ke bawah jauh sikit. Kita buat negatif 200 bottom dengan view depth negatif 200. Tekan OK. Bawah. So pergi balik pada pipe, pergi polystyrene. Sama macam tadi, sistem dah tukar. So diameter 50. Yang ni kita buat negatif 200 lah, maksudnya daripada bawah tanah. Daripada bawah tanah. Ada tak? Daripada bawah tanah. So dari sini lah kita buat. Daripada bawah tanah. Semuanya bawah tanah negatif 200. So pergi ke sini. Lepas tu pergi ke sini. Ini bawah tanah, nak naik ke atas lebih daripada level 2 iaitu 3000 kan. So kita ubah terus tombol kat sini. Kita terus buat 3200 lah. 3100. Enter. Automatic dia dah naik ke atas. Kita terus je tarik macam ni sampai sini, tarik jauh-jauh. Okey, so ni polystyrene. Kalau kita tengok 3D, kita dapat jadi macam ni lah. So ni dah jadi macam tu.
sekarang nak masukkan ke tangki, pergi pada tangki. Ini yang ni pastikan 50 belah kanan. Kalau kata dia terbalik, tekan space bar dia akan rotate lah. Rotate dia. So klik dekat petak ni, di kanan draw pipe. So sini pastikan polystyrene, dia punya system type kita tukar jadi hydronic. Tu biarkan dulu, hydronic supply. Okay. Oh, ni dah lebih 3,500. So kita escape dulu, undo balik, Ctrl Z. So kita pastikan view range kita nampak. So yang ni kita tukar view range, kita buat 4,000 lah. Kita tak nampak, yang ni pun 4,000 sebab tangki tu tak capai yang saya dah keluar. Ini kita baru buat tadi. Saya mula balik lah. Saya klik kanan, klik tangki, klik kanan, draw pipe, polystyrene. So yang tarik dah, dia akan ikut tinggi tangki 3,600 ni. So saya stop situ. Saya ikutkan sekarang dah jadi macam ni lah. So yang ini boleh terus sambung. Pakai apa? Pakai ni. So yang tadi tak boleh, kita kena buat dalam floor plan. Pakai yang ini, elbow ataupun trim extend corner. Automatic dia akan bersambung. So jadi macam ni. Sekarang pipe kita dah masuk ke air kita dah masuk ke dalam tangki lah. Ni daripada meter. So sekarang teruskan kita nak buat untuk yang ini. Ini ialah pipe keluar 32, gunakan pipe HDPE. Terus pergi kepada sistem, kepada pipe, pilih HDPE. Sekarang yang ini kita kena edit lah. Edit HDPE system type ialah tukar cool, domestic cool water, apply. Okay. So draw shape, itu kurang, contoh delete. Yang ini system type ni, untuk tadi ni kita tukar lah jadi domestic. Tak boleh kan. Dan ini semuanya domestic. Hydronic. Okay, apa? Kalau macam tu kita tukar semua pipe ni untuk polystyrene. Filter pipe fitting kita buat, tak boleh satu-satu, tidak apa, biarkan. Sekarang kita pergi pada pipe, pipe HDPE, pastikan sistem type domestic cool water. Ini edit type, kita kena edit reference lah. Edit, lepas tu kita kena buat segmen baru sebab dia tak ada segmen. Kita belajar buat segmen baru. Okay, klik yang ni ini segmen and size, tu segmen. Kat sini tak ada, kita buat yang baru. Material, kita pilih material. Daripada ni kita ambil poly, bukan poly, POLY, poly. Kita pilih sini polyethylene high density. Ambil daripada bawah ni, bawah ni. Klik yang atas, kita polyethylene high density, tekan OK. Itu material dia. Schedule type, kita ambil schedule 40.
Lepas tu yang ini kita ambil polyvinyl chloride Z40. Tekan OK. Yang ni dah ada segmen baru lah. So tekan OK. So dekat sini kita ambil segmen yang kita dah buat tadi. Ini baru buat polyethylene high density Z40. Tekan OK. Lepas tu yang ni sama je, tukar ambil yang standard tadi. Cuma cari yang ada, ambil yang standard. Standard cross Z40 standard, transition Z40 standard, union pun sama, coupling VDC Z40 standard, length tak ada, tag pun sama, ambil tag Z40 standard. Kita tekan OK. Tekan OK, kita draw sikit supaya dia jadilah. Automatic ada elbow yang kita dah setting routing peraturan tadi. Kalau tak ada, kita kena buat sendiri. Okey. So, sekarang daripada sini pada tangki, klik kanan, draw pipe. So, ambil yang ini. Ambil HDPE. Yang keluarkan dia sikit macam tu. Okey, saya nak buat balik lah yang ni. Yang ni saya delete. Close. Monitor ni yang ubah. Biasanya saya delete. Ini saya delete. Ini juga saya delete. Di sini saya nak ubah jadi draw pipe. Ini tak boleh ubah. Polystyrene. Oh, sama juga. Apalah, pakai je lah. Buat balik yang ini, sambung je. Okey, seperti tu. Okey. Di sini. Okey, daripada sini kita dah ada kan. Sekarang kita kena pindahkan dua tempat lah. Abang ni. Dari sini saiz dia 32, 24 sambung je. Pergi ke sini satu, silap kontrol Z. Saya delete dulu, buat balik. Propide HDPE domestic. Saya teruskan sampai sini, lebih sikit daripada center ni supaya nanti dia tak kacau fitting dekat komponen bawah, tandas ni semua. So, level yang sama, saya tarik ke situ, daripada center line butter. Yang ni pun saya tarik daripada situ, lebih daripada situ, saya tarik sampai sini. Ini semuanya saiz 32 lah. Semuanya dalam butter. Sekarang kita nak sambung ini daripada pilih ke naik ke atas. So, klik pilih, photo tab, draw pipe. Jangan lupa yang ini check, yang ini pun check. Tarik dia macam tu. Lepas tu sambung. Tekan yang ini, klik sekali, tekan yang ini. Automatik dia bersambung lah. Kita tengok 3D, dia dah sambung lah. Macam tu. Dan buat yang lain sama juga. Kita ada komponen. Yang ini untuk air masuk ke flush, draw pipe. Tarik keluar sikit. Lepas tu sambung guna T sebab yang ni T kan. Ni T. Extend single element. Ambil yang ini sekali, yang ini sekali. Automatik dia sambung. Jadi macam ni lah. Pembawah. Seterusnya yang ni pula. Yang ni pun sama. Draw pipe. Pastikan HDPE. Tarik keluar sikit. Lepas tu sambung guna T ni. Sikit sekali. Okey, dah siap. Tandas pertama. Sekarang kita nak alihkan air ni pergi tandas kedua. Okey, so sekarang ini tak nampak. Kita tak nampak butter kat sini kan. Yang ini saya tukarkan lah space untuk ada dari satu ke depan. Tak nampak juga. Kalau macam tu,
kena ubah balik view range, edit view range. Yang ini kita tukarkan jadi 1300. Dan okey, sebab dia nampak lah. Semua kaki tadi hilang lah, tak ada masalah, kaki ada, yang dalam view ni tak nampak. So, kita dah ubah view range ke bawah kan. So yang ini kita kena jadikan dia T, select yang ini, tekan sini tambah automatic jadi T. So klik sini untuk kita draw pipe HDPE size 32, level 807 daripada 21. Yang ini 22, yang ini 21. Kedua. Okey, kita ada kesilapan sikit. Saya undo balik lah. Saya label tu betul lah, tapi cuba jadi tak. Kita kot. Okey, draw pipe. Ini dia yang tak ada ubah. Okey, tak apa. Sambung je. Draw je pipe sampai sini. Okey, sampai sini. Sebelum center line butter, terus masuk ke sini. Ini lebih dari center line. Terus ke sini, lebih center line. Terus ke sini. Okay, yang ini kita boleh adjust dengan arrow je, tolak je macam tu. Yang ni pertama, kalau terlebih keluar sangat, tolak je. Jadi duduk dalam sikit. So bolehlah sambung untuk tandas kedua. Dan tadi juga lah drop pipe. Kalau dah mau direct pun dia agak automatic order tadi. Kita mula balik. Klik sini, drop pipe HDPE, tarik situ, sambung guna T. Oh, terlalu rapat. Jadi yang ini kena belakang sikit. Belakang sikit supaya dia pas lah. Kalau rapat sangat, dia jadi macam tu lah, error. Ini bersama juga tak jadi. Maksudnya yang ini kena jauh sikit ke belakang. Kenapa ni? Oh, ternyata salah ambil tadi. Ctrl Z, salah ambil. Salah. Undo ya, tak nak yang bawah ni, tak nak yang bawah ni, tak nak, salah tadi. So dekat sini ni kita nak mula daripada sini lah, daripada situ 3096 drop pipe. Oh, tak jadi gini. Kalau macam tu, kita kena delete dulu yang ni saya sambung dari sini lah. Draw pipe, barulah betul. Tarik sampai situ. Tarik. Check. Tak ada juga. Kenapa dia? Ini, kita kena control level. Okey, setelah. Pergi balik, Ctrl Z. Kita lihat. Okey, yang ini kita pastikan level ni kita nak guna 3096 supaya sama lah. Kita draw pipe. Sini kita pilih level 3096 supaya sama. Kalau saya lah, dia sama level dengan pipe yang ini dengan yang ini, bahawa dia sama tinggi. Okey, draw pipe sampai situ, sampai ujung sini, sampai sini, lebih sikit, sampai sini. Okey, so yang ini
pastikan dia dalam butter lah. Yang ni pun sama dalam butter. Tekan arrow masuk ke kanan. Ini masuk ke atas. So boleh sambung je lah. Sambung yang ini. Draw pipe. So tarik dia sampai center, automatic dia bersambung. Yang ni pun sama. Pastikan pipe dia SDBE ya. Okay, draw pipe. Yang ni pun tarik daripada itu sampai ke center, automatic dia sambung naik ke atas. Yang ini draw pipe. Saya kalau sambung situ automatic, tak boleh. Kita kena lebihkan sikit lah. Draw pipe lebih sikit dia, lepas tu sambung guna ni. Ok, barulah dia jadi cantik. So sekarang dah siap untuk cool water system. Air masuk dan air keluar. Cool water system. Di sini 3632.8 kontrol C. Saya nak betulkan dia. Okey. Okey dah. Okey, dah siap cool water system. Cool water system dah siap sambung semua. So, tanda kita dah boleh guna. Dah siap cool water system. Sekarang kita nak buat sanitary. So yang ini sanitary ni pendek, yang ni boleh dah kecilkan sebab tak guna dah. Kita buka sanitary floor plan. Buka floor plan level 1 SPS. Ini view lain lah. So, kalau tengok sini define, yang ini consistent color, kita dah ada pipe. So saya tak nak tengok pipe kat sini. Kalau kita ubah view, kita nak tunjuk pipe ni. Kalau nak buat, kita filterkan dia lah. Kita hilangkan pipe-pipe ni supaya tak nampak. Kita pergi pada VG, tekan VG, dia keluar yang ini VG. Lepas tu buat filter, tekan add. So, kita ambil yang ini domestic cool water, edit system, domestic, select yang ni. Kategori dia kita tik dua je, pipe fitting dengan pipe, dan yang ini mesti ikut sistem classification domestic cool water. Domestic cool water. Ok, so select yang ini, tekan ok. So untick, override, tekan ok. So automatic hilang untuk tadi yang kita dah buat pada CWS. Okay, CWS. Macam tu lah. Sekarang kita nak buat SPS kat sini. Kita pergi pada sistem, pergi pada pipe. Okay, pipe kita ambil balik yang standard ni. Standard kita tukar yang ini jadi sistem type sanitary. Tekan SA, dia keluar sanitary, select apply. Pastikan yang tadi dah siap lah, baru ubah ni. Kalau tak, nanti dia akan detect yang ni lah. So, edit, duplicate, kita buat, pertama buat BCP, iaitu pipe tanah liat dalam tanah. Okey, yang kedua duplicate, kita buat UPVC, pipe putih daripada tandas nak masuk ke inspection chamber. Tekan OK. Tekan OK. Tekan draw dulu sikit. Okey. So yang ini ialah pipe PVC dan kita 20 lah ni contoh. Buat yang tu kena buat, kalau tak nanti dia tak ada ni. Tak ada tu keluar UPVC dengan VCP. Lepas tu boleh delete lah. Kita lihat delete lah. Sekarang kat sini kita nak letak inspection. Kita nak letak
inspection chamber lah. Satu. Saya letak kat sini. Kat sini satu. Boleh kat sini satu. So, pergi pada sistem, pergi pada plumbing fixtures, cari yang inspection chamber 1. Macam ni lah. Letak dekat level 1. Level 1. Dan kita buat sama dengan level lantai lah. Level tanah. So, yang ni ubah. Level lantai kita kosong. Dah turun drop negatif 100 untuk apron. Kita buat level sama level dengan apron lah. Negatif 100. Okay. So tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab kita tak ubah lagi view range. Setiap view kena ubah view range baru boleh nampak lah ke bawah. Jadi kita tengok bawah aja untuk SPS ni. View range, edit. Di sini kita tukar associate level. Di sini kita buat 4000. Yang ini kita buat lah. Negatif 500. Ini negatif 500. Sebab saluran tumbuhan di dalam tanah. Ubah lebih sikit. Kan okey. So, yang ini tukar start. Nampak. So, yang ini kita kena tambah filter satu baru dia hilang. BG. Okay. BG kita add hydronic. Jenis hydronic sama juga. Nanti saya bilang lah. Okay. Sekarang masukkan di sistem tab. Jadi plumbing fixtures, ambil inspection chamber, buat negatif 100. So dah ada. So kita rotate dia biar duduk macam ni lah. Kita rotatekan dia duduk macam ni. Duduk sini lah. Duduk sini. Pastikan macam tu. Yang ini 100 belah sini, 150 belah sini, 150 belah sini, 100 belah sana. Okey. Yang ini selarikan lah. Modify, line, aku yang dia selari. Selari yang itu. Satu sini pun kita selarikan lah senang sikit. Ready gitu. Okey. So, sekarang pada sini ada VCP lah. Kita keluarkan 150 ni side VCP. So klik kanan, draw pipe, ambil VCP sistem sanitary. Ini level dia ikut lubang tu lah. Dan buat slope down 1%. Saya tarik je lah. Tarik sampai sini. Anda kata yang ini ialah nak pergi ke logi kumbahan lah. Okey. Seterusnya daripada sini daripada sini kita keluarkan yang ini pipe UPVC kat sini. UPVC, klik yang ini, klik kanan, draw pipe. So sama juga UPVC. Okay, sebelum itu kita kena setting dulu routing preference untuk UPVC sistem tempat UPVC. Pastikan yang ini sanitary. Edit type routing preference. So yang ini kita pakai
polyvinyl chloride, legit cherry 40. Lepas tu yang ini kita yang tadi dah ambil yang ini, yang ada cherry 40 standard. Tukar semua yang tak ada, tukar yang ini, tekan OK, tekan OK, draw je sikit supaya setting kita tadi jadi. Yang ini boleh pergi balik lah. Yang ini pipe UPVC. Sekarang pergi pada sistem, kita tak perlu pergi pada sini. Sekarang inspection chamber. Okay, draw pipe, pilih UPVC. Dia akan ikut level lubang yang inilah. So slope up 1%. Tarik sampai sini. Tarik sampai sini. Okey. Lepas tu start lagi tu lebih kurang. So sekarang daripada tandas tengok yang ini, dia punya itu macam ni lah. Di sini pergi di sini. Okay. Yang ini draw pipe, sambung yang tadi kita buat macam elbow sikit ke situ. Sama juga slope up. Okay, macam tu. Lepas tu kita align-kan dengan yang ini. Align-kan, kita modify, align, ambil center ni sama dengan yang ini. Okay, so sekarang kita nak sambung yang ini, kena pakai section lah. Klik pada section mata ni ataupun pada view ni ada section. So dari situ ke situ. Okay, dia ada dalam kotak ni, nampak yang ni, kotak dia. So buka view, klik kanan, go to view. So, kita nampak yang ni. So setting sikit kat sini, fine, consistent color. Lepas tu sini klik draw path, pastikan UPVC. Okay, tarik dia kat situ lebih sikit. Lepas tu kita sambung guna yang ini. Okey, itu dah bersambung. Sekarang dalam 3D kita dah sambung macam ni lah. Ini tutup. Okey, sini. Okey. So kalau kata nak buat senyap, okey, yang ni boleh delete. Kita ada boleh delete. Yang ini kita boleh rotate ke sana sikit. Di sini sama juga kita buat ubah ini 1% lah. Sama juga. Yang ini boleh sambung terus lah. Nak sambung, dia pakai ini juga, sama juga. Tak boleh. Down. Okey, jadi macam tu. Yang ni boleh delete. Yang ni kita tukar dia jadi elbow. So kalau tengok situ,
ada slope 100%. Okey, sudah jadi. Saya begitu lah. Okey, masuk situ. Sekarang yang ini pula draw pipe daripada flow drain. Kita akan ikut label tu, kita turunkan dia dulu lebih kurang 200, negatif 200, tekan enter. So tarik di situ. Sampai situ. Lepas tu tarik straight. Sampai sini. Jadi dulu. Lepas tu kita tengok section yang macam ni lah, dari sini ke situ. Okey, pastikan yang ni dulu macam ni lah. Di kanan, go to view, buka setting fine dengan discontinue color. Ini letakkan sikit. So yang ini ialah kita punya daripada flow drain tadi, kita turunkan sebab ada slope satu ke bawah, kita turunkan dia ada lebih kurang sama dengan yang pipe yang PVC besar tu. Jadi sama. Okey, ni tak sama. Naik sikit ujung ni, pasti paling penting ujung ni lah, paling sama di situ. Lepas tu yang ini kita boleh copy dari situ, select dia, select, copy, klik sekali, tolak situ. Lepas tu dapat check sini diameter berapa, 40. Yang ini diameter 40, draw part tengok, 40. Okey, so yang ni kita kecilkan buat diameter 40 PVC dan selarikan dengan yang ini lah, letak line. Tak boleh, tak apa, kita buat dulu yang ini, draw pipe. So UPVC, supaya dia tu letak macam tu. Cancel. So sini draw pipe UPVC, ubah ni negatif 200 dulu, enter. So tarik mendatar, samakan yang ini, samakan line, guna line, select sini satu, select sini satu. Sudah selamat. So buka view yang ni, section ni, iaitu section satu ni, satu, dia nampak macam ni lah. Okey, dia tak nampak, kena adjust sikit. Yang ini tarik pergi ke sini sikit, dia nampak kawasan dia. Okey, mana ni tak nampak. Kena sampai sini. Ini tarik sampai situ. Okey, sampai situ, section satu. Okey, ke sini saya delete yang ini. Delete yang ini, delete yang ini. So yang ni boleh sambung guna elbow lah. Elbow. Okey, dah sambung. Ke sini, dari
dari sini saya tarik sikit. Yang ini keluarkan sikit lah supaya jauh sikit. Sampai situ. Yang ini draw pipe, slope down. Sini boleh sambung sebenarnya. Jadi sambung ini ataupun okey, itu sambungnya tu sudah sambung. Jadi begitulah. Tap ada situ. Sekarang kita nak buat yang ini pula. Belah sini pula. Saya nak pastikan sama level sini. Ini dengan ini sama level. Saya ambil yang ini. Saya draw dari sini lah. Dari sini boleh ambil, copy. Level sama tinggi. Saya tarik sampai sini. Yang ini saya pendekkan. Saya align-kan. Itu. Lepas tu saya ambil section yang ini. Section saya pindah ke situ. Klikkan sikit. Kita buka ini section 2. Section 2. Nampak ni lah. Yang ni besarkan sikit. Nampak. Okay. Yang ni section tak guna. Yang ni saya hide. View element. Contoh silap. Ini besarkan lagi supaya nilai jauh. Masuk lagi juga. Di sini. Yang ini dengan yang ini. Kita hide lah dengan ni. Nampak. Di sini. Daripada sini draw pipe. Turunkan. Dan sambung pula ni. Okay. Di sini ada slope. Tak ada slope lah. Tak ada slope tak. Okay, tak apa. Ubah sikit. Supaya dia ubah slope. Sini kita type 1. Kita sudah jadi 1%. Sekarang yang ini kita nak samakan dengan ini nak samakan dengan yang ini. So yang ini kita kena buka dia punya section view ni supaya besar sikit. Tengok balik. Okay, dah sama tinggi. Sama tinggi kan. So draw sikit. Tarik sikit. Tu sama. Kurangkan sikit. Kita buat 1, enter. Dari sini kena naikkan sikit lah. Macam tu. Sikit naik supaya nanti sampai sana 1% cukup. Okay, dari situ draw pipe. Look down 1%, tarik tu sampai sini. Tak cukup space ni. Apa? Draw pipe 1% look down, tarik sampai situ.
view yang ini supaya nampak kat satu sambungan. Tengok kisah satu, dia tak ngam kan, jadi ni kena naikkan sikit lah supaya dia boleh bersambung. ok, sudah ngam, cuba sambung guna T. ok, sudah jadi. Lepas tu yang ini boleh dia pendekkan sikit, drop pipe, sambung di sini. Boleh macam tu. Yang ini kita buat edging dulu, drop pipe, load rail 80, PVC yang ni kita buat negatif 200, kita tarik dulu sampai situ, ok. Lepas tu ambil section ni, yang ini tarik ke sini, besarkan petak dia supaya nampak kawasan ni. Buka section 1, dia punya tu tadi, ni kita baru buat. Kita turunkan sikit biar sama. ok, lepas tu sini bolehlah nak sambung. Turun rapatkan sikit di sini, dan boleh rapatkan lagi di sana. Drop pipe ke sini, boleh sambung macam ni. ok, kita buat macam ni, drop pipe, look down, tengok ke bawah. ok, dia dah ada situ. Lepas tu yang ini, drop pipe, UPVC, buat dulu negatif 200 untuk cubaan. ok, masukkan bawah ni situ. ok, tengok section yang ini, section dia kecilkan supaya nampak yang itu, dua ni je. Tengok kawasan ni, kita buka section 2. ok, yang ni kan kita kena turunkan lagi, tekan arrow ke bawah jadi sama. ok, di situ center dah, sama center dengan yang itu. Lepas tu bolehlah sambung guna ni. ok, sudah jadi sambungan dia. Sudah pergi sini, sudah siap untuk plumbing modeling. Kalau kita tengok sini, dekat sini dia nampak lah kat CWS ni, pasal tak tutup lagi sanitary, patutnya CWS ni nak nampak yang ni lah. So elok ni tertutup. ok, tekan VG, filter, add, ambil sanitary, edit new, klik sanitary. So nanti part ni dengan part installation, yang ni macam ni, tekan ok, ok lah, kena select sanitary, tekan ok, anti visibility, tekan ok. ok, so dia tak nampak sanitary dalam CWS. So kalau nak tengok yang SPS, kena buka SPS lah. So sama juga SPS ni kita kena tutup yang cold water system, supaya nampak juga. Jadi kita pergi VG, filter, nanti tekan add, kita ambil domestic cold water, dah setting tadi, nanti dia
tekan OK. Dia dah hilang. Yang ini untuk CWS SPS. Dia dah ada sambungan dia. Okay. Kalau nak modify yang ini lagi okey. Kalau nak modify boleh je kita buat sekali. Contoh ini saya tak nak sambung sini. Dari sini kita delete. Contoh yang ini kita boleh sambung balik. Okey. So yang ini andai kata kita nak teruskan dia pergi kepada inspection chamber. So yang ini saya copy satu. Copy pergi ke sini. Lagi align dia. Okey, kita kata macam tu. Di sini satu. Kita kena control sikit lah dia punya elevation kat sini. Ke sini. Drop pipe sambung ke sini. Okay. Kita tengok sini CD home ni kita nampak view fine consistent color. Okay. Ini 37.2, ini 92.8. Automatik dia akan turun sikit lah, rendah sikit. Jadi kita dah ada situ, dan saya modify sikit lah. Yang ini delete, yang ini delete, yang ini saya delete tak? Semua ni saya delete. Kita buat, kita guna dua inspection chamber lah. Okay. Dari sini drop pipe, BCP slope down, tarik je nanti sampai ujung sini. Okay. Lepas tu yang ini saya drop pipe slope up 1% guna UPVC. UPVC tarik sikit ya. Okay, sampai situ. Kita tengok section yang ini, section 2. Di sini saya delete, yang ini saya delete. Jadi saya sambung ini dengan ini. Drop pipe. Okey, sudah ada yang baru. Jadi macam tu, ke sini bolehlah sambung ke sini. Drop pipe. Yang penting kita dah check. Kita dah check yang ini. Saya rotate, saya tukar flip. Dia tengok macam ni. Section 2 juga. Kita tengok ni. Ni tak sama tinggi kan. Di sini boleh turunkan lagi, turunkan lagi. Dia sama tinggi. Okey. Macam tu. Lepas tu barulah boleh sambung drop pipe, slope down, sambung ke sini. Okey, sudah jadi. Macam ni nampak kemas lah. Okey. So kita tengok dekat 3D combination. Inilah. Kalau saya tutup saya ni, saya link, saya buat underlay. Saya nampak macam tu lah. Ini dalam yang ini kena
ubah sikit lah table ni, turunkan lagi ke bawah dan dulu kita kena duduk lembek, select, turunkan ke bawah supaya dia tak kena inspection chamber ke bawah situ. Ok, kita tengok. Ok, macam tadi lah, tak kena. Di sini boleh setting buat negatif 850 dalam tanah. Ok, pada situ ada inspection chamber kan. Kalau tak nak ubah pun tadi boleh masukkan dia ke dalam boleh juga. Yang ini kita masukkan ke dalam floor plan TWS. Tak nampak. Yang ini kita turunkan, ubah jadi dia punya ini buat negatif 200 kan. Di atas tu masuk dalam inspection chamber, kita ubahlah dekat sini. Di sini boleh tarik ke masuk dalam, dia duduk bawah apron lah, bawah apron. Kita tak perlu dalamkan dia. Sudah tak kena lah. So, tak kena, yang ni tak kena. Okay, dah selesai di situ. So, kita dah siap. Itu sahaja untuk sanitary, untuk plumbing modeling, parameter plumbing modeling lah. NEP. Okay, sekian. Terima kasih.